Datuk tak kisah digelar sebagai seorang penerbit filem yang resis ataupun kenegerian yang hanya mempromosikan cerita negeri Kelantan sahaja? Oh, saya tak kisah sebab saya Kelantanis. Kelantanis idea. Kelantan ni, orang Kelantan ni dia macam orang Yahudi lah. Yang ni Sebab viral ni. Sembang-sembang Palata, oh oh oh, cerita kita gelak tawa bertamu. Sembang-sembang Palata, oh yeah, yeah, santai saja semua rasa bersatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam podcast terbaru terbitan Maci All Star, iaitu podcast Palatau. Dan bersama dengan saya, Wan Syahrul Amri, host anda yang memang rasa macam Palatau juga lah sebab terlibat dalam podcast Palatau ini. Okey, dalam episod yang mula-mula ini, kita akan bersama dengan orang yang sangat istimewa yang tidak asing dalam dunia penerbitan filem dan juga drama TV tempatan, yang kalau anda semua pernah tengok filem yang paling sensasi kalau filem kenegerian tu Duen Nagobogo. Celaka mamak perut mamak. Mu jangan duk supoh atas nama Kelantan. Aku pun Kelantan mata. Datuk Arifur Ahmadi Abdul Rahman atau Aris Abdul Rahman ialah seorang usahawan, penulis lirik, penerbit filem dan drama serta komposer low profile yang dikenali atas sumbangan besar dalam industri hiburan dan kreatif Malaysia. Dilahirkan pada 5 Julai 1975 di Machang, Kelantan. Sebagai anak bongsu daripada 10 beradik berkelulusan ijazah sarjana muda pentadbiran sosial dari Universiti Malaya, beliau memulakan kerjaya sebagai penulis buku politik seperti Anwar Dua Wajah, Mahathiriism dan Wirabangsa. Datuk Aris Abdul Rahman ialah penulis lirik dan komposer yang menghasilkan banyak lagu popular termasuk OST drama dan filem seperti Pujaan Hati Kanda, Takdir Tercipta, Sampai Syurga dan Asmara. Dua karyanya, mainan Naim Daniel dan terus bersinar Hafiz Su'ib, pernah layak ke anugerah Paling Agung. Bagimu hanya satu permainan. Mohon padanya agar terus bersinar kasihku dan izinkan. Beliau juga aktif sebagai penerbit filem dan drama. Antaranya Pujaan Hati Kanda, Korban Kasih, Surat dari Tuhan serta filem Duen Nagobogo yang meraih anugerah di peringkat antarabangsa. Selain itu, Aris mengangkat seni budaya Kelantan melalui telemovie seperti Tali, Batas, Wakyah Samad Said, program realiti pentas DK di RTM dan rancangan wayang extravaganza yang menampilkan wayang kulit. Aris aktif dalam NGO melalui Persatuan Solidariti Seni Budaya Malaysia serta menjadi ahli Persatuan Penerbit Filem Malaysia, Persatuan Penerbit TV Malaysia dan MACP. Beliau turut dilantik sebagai Kolonel Bersekutu Pertahanan Awam. Sebagai penerbit, beliau menjadikan industri kreatif sebagai medium dakwah, antaranya melalui komik dan video pendek 40 hadis Imam Nawawi, serta dokumentari Islamik seperti Travelog Haramain, Antara Mitos dan Fakta dan telemovie Bilal dan Abah. Datuk Arifur Abdul Rahman dianugerahkan darjah Pangkuan Seri Melaka DPSM yang membawa gelaran Datuk, dan pada 2019 beliau dilantik sebagai ahli jaksa pendamai JP oleh Sultan Kelantan. Selain aktif dalam industri hiburan, beliau turut mengembangkan perniagaan dalam bidang keselamatan serta pelancongan umrah, haji dan penginapan di Mekah. Datuk Aris Abdul Rahman ialah seorang tokoh low profile yang berjaya dalam industri kreatif dan perniagaan. Sebagai penerbit, komposer dan penulis,
beliau memberi impak besar kepada seni budaya Malaysia dengan kejayaan yang diukur bukan sahaja melalui pencapaian profesional tetapi juga melalui sumbangan sosial dan mesej positif dalam masyarakat. Selamat datang Datuk Aris Abdul Rahman. Ya, terima kasih. Oh ya, Datuk. Ya, baik. Alhamdulillah. Terima kasih kerana berada dalam podcast Palatau. Ya, Palatau. Datuk tahu Palatau tu apa, Datuk? Palatau ni setahu saya lah. Profesor Seba tahu lah. Mana semua dia tahu. Macam netizen kita sekarang lah kan. Okay. Alright, so Palatau podcast ini merupakan satu podcast yang akan membincangkan tentang tetamu kita, apa yang dia lalui, pengalaman hidup dia, dan hari ini kita bersama dengan Datuk Aris. Datuk, saya nak tanya ejaan nama Datuk Aris tu. Nama Aris ni adalah nama glamour. Nama, Okay. Nama sebenar saya adalah Ariful Ahmadi Abdul Rahman. Okay. Aris ni sebenarnya bermula daripada saya ni peminat nombor kereta. Okay. Pada mulanya saya nak cari nombor AR155 Aris. Okay. Tapi tiba-tiba nombor AR155 tak ada, AR115 tak ada. Last sekali saya dapat AR152. Okay. Jadi Aris, ARISZ. Jadi pada ketika itu masa tu Facebook baru bermula. Okay. Saya ingat tahun 2008 ke 2009. Jadi saya menggunakan nama Aris tu bermula daripada situ, iaitu nama profil saya lah, dan sehinggalah sekarang. Aris Abdul Rahman. Datuk Aris Abdul Rahman Ya. untuk profil Facebook. Ya. Okay, tapi nama penuh lah IC tu lain. Lain. Okay, Ariful tadi tu. Ya. Alright. Tapi saya pernah dengar ada satu company nama Kalam Arif. Yang tu apa pula? Kalam Arif ni adalah pada saya grad pada tahun 2000, dan pada masa tu untuk makluman Syahrul saya sebenarnya tak pernah bekerja makan gaji. Okay. Jadi saya grad pada masa tu adalah semasa berada dalam kegawatan pada tahun 1998 hingga tahun 2000 tu. Pada masa tu berlaku krisis ekonomi dan krisis politik di Malaysia. Okay. Jadi sukar untuk graduan pada masa tu untuk dapat kerja lah. Okay. Jadi saya membuat keputusan untuk bekerja sendiri, dan pada masa itu saya berjumpa dengan Seri Bayu. Arwah Seri Bayu ni adalah penulis lirik yang terkenal zaman Sari Amri dulu. Okay. Kalau Google akan tahu nama Sari Bayu. Dan pada masa itu saya cuba menulis buku-buku politik. Sebab Sari Bayu ni adalah wartawan hiburan dan juga penulis politik. Pada masa itu kita panggil buku nyamuk lah, macam akhbar nyamuk. Okay. Jadi di situ dia meletakkan nama panel saya sebagai Kalam Melayu. Oh, okay. Untuk politik. Jadi saya mengambil sebenarnya nama tu dengan menggabungkan nama saya Kalam Arif. Okay. Jadi itulah tercetusnya nama Kalam Arif. Kalam Arif. Dan alhamdulillah sehingga sekarang sudah lebih kurang dalam 30 tahun lah Kalam Arif menjadi punca rezeki saya lah. Jumlah buku yang Datuk pernah tulis? Sebenarnya buku secara ni dalam 2-3 je. Sebab itu adalah permulaan kerjaya saya. Antara buku yang saya tulis adalah, bukan buku, satu ni adalah berbentuk majalah, iaitu politik Mahathiriism. Itu apa, magazine? Magazine. Okay. Yang kedua adalah Tok Guru PM ke-5. Dan seterusnya adalah buku Anwar Dua Wajah. Okay. Anwar Dua Wajah ni adalah bukan koleksi ucapan Anwar Ibrahim semasa dia dalam UMNO dan ucapan dia semasa reformasi. Okay. Jadi orang boleh membandingkan lah dia punya karakter. Dan buku terakhir yang saya tulis adalah Wira Bangsa Dalam Kenangan. Alhamdulillah buku ini sebenarnya telah dilancarkan oleh Timbalan Perdana Menteri pada masa itu. Pak Lah di Hotel Istana pada tahun 2001. Okay. Buku yang menghimpunkan pemimpin-pemimpin UMNO daripada 1946 hingga pada tahun 1999. Terkumpul di situ. So macam mana daripada seorang Kalam Arif tu, Datuk boleh tersesat dalam bidang penyiaran ataupun perfilman ataupun penerbitan TV tu? Sebenarnya saya dari segi akademiknya saya belajar dalam bidang sosial. Dan bidang sosial ni biasanya HR lah, human resource. Kita pasal antropologi, sosiologi. Jadi minat saya dalam dunia penyiaran ni berlaku secara tak sengaja.
Sebab pada antara tahun 2000 hingga 2008, saya menjalankan perniagaan dalam construction dan penerbitan buku lah. Tapi pada 2008, pada masa itu berlaku satu isu yang mengganggu perniagaan saya. Pada masa itu isu 16 September. Anwar Ibrahim mengembar-gemburkan kerajaan akan mengambil alih 16 September. Pada masa itu Kerajaan Selangor jatuh dan pertama kali Kerajaan Barisan Nasional hilang 2/3 majoriti. Jadi di situ saya merasakan industri buku yang saya buat pada masa itu berlaku kesukaran dan saya juga minat proposal. Saya minat buat proposal. Jadi saya ada kawan yang dah ada production sendiri pada masa itu dan saya tengok cara dia masuk tender RTM. Jadi saya tengok tu saya rasa saya boleh buat sendiri. Pada masa itu saya tak kenal lagi penulis skrip. Sebab biasanya kita nak submit proposal ke dokumentari ataupun drama ke kita kena melalui penulis skrip. Tapi pada masa itu saya tengok contoh tu saya rasa saya boleh buat sendiri melalui mungkin kemahiran saya menulis. Jadi di situlah tercetus je first project saya ingat lagi hari pertama saya bergelar producer adalah pada 24 hari bulan 9 2010, iaitu pada tarikh lahir anak saya yang kedua. Okay. Saya ingat isteri saya bersalin pada pagi tu, petang tu saya pergi syuting kononnya. Masa tu pergi tengok syuting jakun lagi lah kan. Ambil gambar kan semua post dengan bangganya kan. Tu rancangan itu TV pertama. Itu PSA Finas bertajuk Hidup Bersama yang dilakonkan oleh siapa dah? Lama apa dah? Lupa dah saya. Nanti saya editor insert lah. Hidup Bersama ada poster. Alah, nama apa dah? Tu first job, Datuk. First job. First job, Datuk. First Itu job. bayaran berapa? Boleh kongsikan? Pada masa tu 25,000 PSA selama 1 minit. Tetapi pada masa tu saya tak ada pengalaman lagi sehingga kan saya hanya untung sikit saja. Sedangkan sepatutnya PSA seperti itu kita boleh untung lebih daripada 70%. Tetapi saya tak kenal orang masa tu, jadi saya memilih melalui kenalan dan mereka cah mahal lah kan kita orang baru. Okay. Sebab itu produk pertama Datuk, Produk macam pertama. first time Datuk nak tembusi pasaran Ya. ataupun dalam dunia penerbitan lah. Ya. So masa tu company dah ditubuhkan dalam Arif. Company dah ditubuhkan. Sebenarnya company dah ditubuhkan pada tahun 2005 tapi kita dapat job 5 tahun. Pitching selama 5 tahun. Tak, maksud saya 2005 saya buat company dan saya dapat lesen RTM. Okay. Semasa saya dapat lesen RTM tu semasa Datuk Seri Sabri Cik sebagai menteri. Okay. Saya mencuba selama 5 tahun lah sehinggalah first job saya dapat pada 24 bulan. 5 tahun turun naik RTM nak dapatkan job. 2-3 kali lah dalam 2 tahun terakhir lah. Tapi dalam masa yang sama masih ada company developer tu. Ada. Masih ada. Saya masih lagi buat buku dan construction lah. Okay, by the way, anda masih lagi bersama dengan podcast Palatau. Siapa yang baru join atau baru menonton tengah-tengah, kita bersama dengan Datuk Ariful Abdul Rahman ataupun dengan nama glamournya Datuk Ariz yang dieja ARISZ sama dengan nama plate kereta dia yang dijumpa tu yang menjadi nama yang berada di Facebook dia. Saya nak tanya produk yang paling signifikan. Sebenarnya banyak produk-produk saya yang saya rasa menjadi pioneer kepada drama-drama, khususnya drama Kelantan. Sebagai contoh dulu drama Kelantan tak meletup tetapi apabila Sabri Yunus buat telemovie Sorok Bau Budu, memang drama tu memang meletup. Itu macam All Star. Bukan. Sorok Bau Budu diterbitkan oleh Balang Rimbun, Okay. Syahid Johan, dan diarahkan oleh Sabri Yunus. Dan telemovie itu meletup di Astro. Okay. Jadi saya mengambil semangat daripada Sabri Yunus. Saya selalu menerbitkan telemovie Kelantan. Dan telemovie pertama yang saya ingat adalah Tali. Okay. Tali ini adalah telemovie khas Aidiladha yang diulang tayang selama 9 tahun berturut-turut Di RTM. di RTM. Tahniah tu. Nak beli tak mampu. Lepas tu, kau nak bakar kereta orang. Ni, mu ingat aku hari sangat kau. Peten ni mu bakar. Esok aku beli hak lain lalu dah. Hak baru daripada Ning lagi aku boleh beli. Mung ni ngoti lah Jaha.
Baik putih kata, mu baik perbuatan, mu semua nak suruh aku panah. Abe Movie Tali ni adalah Okey. memang cerita best, cerita best. Dan selepas itu, selepas telemovie Tali meletup, saya terus menerbitkan telemovie Kelantan yang semuanya mendapat sambutan hangat dan boleh cek di YouTube. Seperti telemovie Sudah-Sudahlah, Ikan Singgang Cicah Budu, Batas dan Ripin Murah Batu. Aku memang malu. Lepas. Apa ni kau? Cepat lagu ni. Malu kau yang tengok. Nu. Abang, budak ni bukan awal abang. Tak pandai awak aku ni. Malu bukan abang ni. Siapa sangka budu oma weng dai ulu. Dikecek orang muda lah ile. Kau bakal badan bekas tu sekali. Sekarang lagi yang dia. Kau dia ni. Kalau aku mati lah. Untuk digoyak ke Mak Ju. Suruh dia mandi aku. Suruh dia semaya aku. Ya Allah, Akbar. Jangan kata gitu, Amir. InsyaAllah, panjang umur lagi. Tak apalah. Dikir ni tak sah. Nah, Mu nak inap. kau setuju kau tak setuju kau? Aku tak nak undur dah. Itulah ya. Asal boleh bini comel. Kau tak percaya belakang. Sebenarnya Kalam Arif saya banyak menerbitkan drama di ATM. Okey. Dan Kalam Arif juga memberi tumpuan kepada penerbitan filem. Tetapi saya berbangga, filem pertama saya mendapat 1.3 juta. Itu satu perkembangan yang menarik. Kalau kita ada bajet yang lebih tinggi, saya yakin filem Dua Naga Bogor ni boleh mencecah kutipan yang lebih tinggi dan sekarang boleh ditonton di Netflix. Dan insyaAllah lepas ni akan ada lagi filem-filem Kelantan. Itulah. Ini semua Kalam Arif. Kalau macam Osta, dia lebih kepada stesen-stesen seperti TV3, Astro dan platform OTT lain. Bila Macam All Star ditubuhkan? Oh, Macam Osta ni sebenarnya ramai orang menganggap Macam Osta dan Kalam Arif tu adalah entiti yang sama. Sebenarnya macam Kalam Arif saya bersama partner saya lah, dululah, tapi sekarang ni saya seorang lah. Macam Osta ni saya tubuhkan kerana sebagai hadiah kepada isteri saya. Untuk seorang yang romantis di situ. Ya, ya. Sebab masa tu isteri saya bekerja lulusan QS dan dia bekerja di LHDN. Jadi selepas dia bersalin anak kedua, saya suruh dia stop untuk full time jaga anak. Tapi saya sediakan satu company kepada dia untuk dia bisnes lah. Dan sebagai pada masa tu saya fikir macam ni, saya bekerja sendiri. Jadi kalau apa-apa jadi pada saya perlu ada backup dan saya perlu ada seorang isteri yang juga ibu kepada anak-anak saya yang boleh menyara kehidupan kalau jadi apa-apa kepada saya. Dan tertubuhlah Macam Osta. Dan alhamdulillah sekarang ni Macam Osta pula yang lebih hebat daripada Kalam Arif. Sebenarnya Macam Osta tu adalah company isteri saya. Sembang-sembang patah, oh yeah, yeah. Produk yang paling signifikan Dua Naga Bogor? Kepuasan saya yang paling maksimum lah, bukan maksimum, iaitu saya menerbitkan sebuah filem Kelantan, 100% Kelantan. Yang pertama, filem saya yang pertama dan filem Kelantan yang mungkin kedua, ketiga lah, yang diarahkan oleh pengarah terkenal kita, Sabi Yunus. Skrip juga daripada Sabi Yunus. Yang alhamdulillah, biasanya filem-filem sebegini tidak mendapat kutipan yang tinggi. Di filem Kelantan ni sebenarnya mendapat sambutan hangat di seluruh Malaysia walaupun filem berbahasa Kelantan. Tetapi masalah dia, filem Kelantan tetapi tidak boleh ditayangkan di Kelantan. Sebab apa? Kelantan tidak ada panggung. Okey, kalau kata Terengganu hanya ada 2-3 panggung saja. Satu di Kemaman dan satu di Kuala Terengganu. Di Pahang pula hanya di Kuantan saja. Jadi pasaran filem Kelantan kebanyakannya adalah di negeri Pantai Timur. Jadi macam mana filem Kelantan nak hidup kalau negeri Pantai Timur, khususnya di negeri Kelantan sendiri, tidak ada pawagam. Jadi saya yakin kalau kerajaan negeri memberi peluang pada kita untuk membuka pawagam,
saya rasa mungkin minimum 3-4 juta memang boleh untuk filem Kelantan sebab kita ada peminat yang tersendiri ya. Sebab belajar daripada pengalaman filem Dua Nagara, saya tengok statistik kutipan yang paling banyak adalah di Kuantan. Separuh daripada kutipan 1.3 juta tu adalah daripada Kuantan. Sebab kenapa Kuantan? Kuantan dan Kuala Terengganu silap. Kenapa Kelantan dengan Kuala Terengganu? Sebab penduduk Kelantan datang menonton di Kuala Terengganu. Datuk tak kisah digelar sebagai seorang penerbit filem yang resis ataupun kenegerian yang hanya mempromosikan cerita negeri Kelantan sahaja? Oh, saya tak kisah sebab saya Kelantanis. Kelantan ni, orang Kelantan ni dia macam orang Yahudi ya. Yang ni viral ni. Sebab ada kawan saya di Universiti Melaya dulu mengatakan orang Kelantan ni adalah orang Yahudi Malaysia. Orang Yahudi kan cerdik, menguasai ekonomi, menguasai semua bidang. Dan dia ada di mana-mana. Jadi rasa tidak ada masalah sebab orang Malaysia pun boleh menerima orang Kelantan. Sebab orang Kelantan ni nampak saja berpuak-puak tapi sebenarnya cuba cuba berkawan dengan orang Kelantan. Anda akan merasai satu persahabatan yang tulen. Ya. Dengan type K, type Kelantan. Datuk tadi berbalik kepada pawagam di Kelantan. So, apa pendapat Datuk? Perlu atau tidak perlu pawagam di Kelantan? Dia sebenarnya pawagam ni dia sama dengan TV dekat rumah je. Cuma TV dekat rumah skrin dia kecil. Pawagam dia skrin dia besar dan ditonton ramai-ramai. Saya Boy sendiri pun selaku pernah memperjuangkan isu pawagam di Kelantan ya. Sebenarnya dalam isu pawagam di Kelantan saya telah menghantar proposal kepada kerajaan negeri dan saya telah berjumpa dengan Esko kerajaan negeri yang bertanggungjawab dalam hal ehwal kerajaan tempatan iaitu YB Hilmi, YB Gucil, dan saya telah membentangkan A to Z cadangan saya untuk membuka pawagam di Kelantan tanpa melanggar enactment hiburan kerajaan negeri. Apa yang kerajaan negeri minta semua kita bagi. Antaranya adalah dalam pawagam perlu pencahayaan yang munasabah, pengasingan penonton lelaki dan perempuan. Kita sediakan juga di pawagam tersebut kita ada sediakan surau yang berasingan untuk lelaki dan perempuan. Waktu tayangan yang tidak mengganggu waktu solat. Tiada tayangan pada malam Jumaat. Dan kita ada tambah lagi cadangan kita iaitu tazkirah. Biasa kalau kita tengok panggung pawagam di Kuala Lumpur, kita akan ada iklan-iklan ya. Jadi kita akan tambah seminit ataupun 2 minit tazkirah. Pasal ikutlah apa-apa hadis ke apa semua. Dan selepas habis cerita tu, kita akan ada lagi tazkirah yang merumuskan cerita tu dalam kacamata Islam. Apa? Kalau kata cerita pasal Mak Kilau. Okey, isu perjuangan dalam Islam macam mana? Kalau cerita pasal Blood Brothers, persaudaraan, kisah pasal rasuah, kita ada offer. Dan ada banyak lagi idea-idea yang bagus yang sebenarnya membantu kerajaan negeri untuk develop hiburan untuk rakyat Kelantan secara Islamik. Tetapi sampai sekarang saya rasa dah mungkin tahun lebih lah masih belum ada jawapan dan saya cukup optimis kerajaan negeri mungkin pada masa akan datang akan membenarkan. Sebab satu-satunya negeri yang masih belum ada pawagam hanyalah di Kelantan. Sebab sebelum ni tak Perlis dengan Kelantan, tapi Perlis baru buka. Baru dibenarkan, baru ada pelabur yang berani untuk buka. Sebenarnya di Kelantan ni adalah market filem Melayu. Kalau kata contohnya filem Blood Brothers ni kutipan dia 70 juta. Kalau ada pawagam di Kelantan, saya rasa mungkin kutipan tu akan jadi 75 juta. Sebab market penonton filem Melayu adalah di Kelantan dan Terengganu. Kerana Kelantan dan Terengganu adalah 95% orang Melayu. Dan tidak ada hiburan di Kelantan yang seperti panggung wayang macam inilah. Dan saya rasa mungkin akan ada orang mengecam saya. Kenapa tak perlulah Kelantan panggung wayang? Tapi sebenarnya mereka tak faham. Dan saya alu-alukan dialog dengan pihak
kerajaan negeri, mungkin saya boleh bawa Sabri Yunus dan anak-anak Kelantan yang lain yang dalam bidang ni untuk kita mencari jalan untuk bagaimana untuk filem panggung wayang dibenarkan untuk dibuka di Kelantan. Kalau mereka kata orang Kelantan ni lebih alim ataupun lebih syadik daripada orang-orang lain kerana itu mereka tak nak panggung di Kelantan, apa komen tu? Saya rasa di Arab Saudi pun ada pawang agama. Dan kalau kata dari segi politik, dari segi keimanan kealiman orang Terengganu pun alim, tapi Terengganu pun ada. Orang Kedah pun banyak pondok. Tapi di Kedah ada Al-Ustaz, ada pawang agama. Saya rasa benda ni bukan penyebab kepada masalah sosial lah. Sebab sebenarnya filem dakwah. Satu lagi yang saya nak tambah, sebenarnya di Kelantan, pawang agama kita akan tapis sendiri. Saya cadangkan kepada kerajaan negeri untuk menubuhkan satu lembaga penerbitan filem Kelantan yang dianggotai oleh golongan-golongan ustaz dan profesional yang akan menilai. Dan sekiranya filem itu tak sesuai, kita tak payah tak payah tayang lah. Dan kita boleh bawa pula filem-filem yang Islamik, filem-filem terbitan daripada Iran, walaupun filem Iran ni dikaitkan dengan fahaman Syiah, tetapi kita tak payah ambil lah yang fahaman Syiah tu. Kita ambil Islamic value. Filem-filem Indonesia, filem-filem daripada Kazakhstan, daripada Kyrgyzstan. Baru ni saya tengok satu filem Kyrgyzstan bertajuk Di Bawah Telapak Kaki Ibu. Sebuah filem Islamik yang hebat. Kenapa apa? Mekigi jitmeyin. Kairat kakak bayus. Mekigi? Sebenarnya filem Islam ni tak semestinya pendakwah ataupun ajak orang pergi masjid. Yang perlu ada Islamic value. Yang cerita pasal integriti, cerita pasal kasih sayang, itu Islamic value. Ya. Itu perlu kefahaman. Jangan kecam saya orang Kelantan. Kita masih lagi dalam podcast Palatau. Memang kita akan macam tahu semua benda, dan saya Wan Syarul Amri masih lagi menemani anda bersama dengan Datuk Aris ataupun Ariful yang merupakan orang hebat dalam dunia penyiaran TV, filem, penulisan buku, punya dunia politik juga. Kita baru dapat kupas personaliti beliau hari ini. Tok, pressure tak jadi orang kaya ataupun orang glamour? Pressure? Oh, sebenarnya kaya dan glamour ni adalah persepsi. Saya sendiri belum merasakan saya berjaya lagi. Dan saya sendiri pun belum merasakan saya orang kaya. Sebenarnya kaya adalah persepsi semata-mata. Cubalah berkawan dengan orang kaya-kaya dan anda akan tahu sebenarnya kaya ni subjektif lah. Bagi saya yang penting kita tak ada hutang, hati hidup kita tenang. Itulah kekayaan yang sebenar bagi saya lah. Jadi saya nak betulkan tanggapan Boy tadi bahawasanya itu hanya persepsi. Sebab kita saya ni masih lagi pendatang baru dalam industri hiburan. Kalau nak dibandingkan dengan nama-nama lain daripada Kelantan ke ataupun produser lain di Malaysia ni, saya masih lagi di peringkat pertengahan lah. Kalau kata kita nak jadikan indikator tu daripada KL ke Kelantan, saya masih lagi berada di raup lah. Ya. On the way. Tapi ada durian laut sangat mahal tu. Ya, itu sangat Musangking mahal. Okey, minta izin Datin, soalan seterusnya, pernah digoda oleh pelakon-pelakon ataupun hos-hos wanita yang melihat Datuk seorang yang leadership dalam bidang ni tu? Oh, sebenarnya true story tu, confession. Tak, sebenarnya Alih Lan Namha. Tak, sebenarnya benda ni persepsi saja, persepsi. Sebab tu bila saya menjadi producer, saya selalu dengan kawan-kawan, oh boh, ejah sore hati. Oh ejah boh. Oh memoh boh. Hati-hati saja set dia. Sebenarnya itu persepsi. Saya tak nafikan dunia seperti ini hanya berlaku pada tahun 70-an, 80-an. Artis perlu rapat dengan producer, perlu bodek producer untuk dapat job. Tapi melalui pengalaman saya sekarang, benda tu dah berlalu. Kerana artis sekarang lebih educated. Kerana mereka
tidak bergantung kepada pendapatan sebagai artis mata-mata. Sebab dia orang, awak tengoklah artis sekarang, saya rasa 90% semuanya educated. Semuanya ada degree. Ada setengah tu ada master. Dia belajar dekat overseas. Kadang-kadang mereka ni hanya menggunakan nak jadi pelakon tu untuk sementara untuk jadi popular dan mereka terus dengan bisnes. Jadi pengalaman saya sendiri ada, tetapi hanya di peringkat suang-suang kuku lah. Datin, take note Datin. Maksud saya mungkin pelakon-pelakon ekstra macam tu. Ataupun mungkin WhatsApp di di FB, orang panggil apa tu? tepi apa? di FB, tapi itu saya tak layan lah. Sebab kita takut sekarang ni banyak, kena hati-hati lah semua. Sebab kadang-kadang benda ni dijadikan senjata. Sebab ini pernah berlaku kepada kawan saya, dia melayan dan last kali dia kena ugut untuk bayar sejumlah wang. Sebenarnya orang tu adalah scammer. Okay Datuk, serius sikit lah untuk negara dalam cabaran nak menerbitkan filem ni, boleh mungkin quick tips lah. Sebab Datuk dah buat, saya kata silap, 2 filem kan, Dua Naga Bawah dan juga Memoir Seorang Guru. Nak dapatkan modal untuk anak-anak muda ataupun filmmaker yang baru, bagaimana caranya kalau perlu minta bantuan daripada agensi kerajaan, boleh Datuk kongsikan dengan siapa? Quick tips lah. Kepada pelajar-pelajar ataupun pembikin filem muda. Sebab sekarang ni kita banyak universiti dan politeknik yang ada kursus kreatif yang belajar pengarahan, skrip, sinematografi, kamera. Jadi bila mereka habis belajar, ke mana mereka nak pergi Jadi untuk menjadi seorang usahawan dalam bidang seni kreatif yang berhasrat untuk buat filem, kita ada beberapa badan yang boleh menolong. Sebagai contoh MDEC. MDEC ada mengeluarkan dana untuk menerbitkan animasi. Yang kedua adalah FINAS. FINAS mungkin dalam setahun tu dia akan keluar 1 ataupun 2 kali tawaran dana. Dan yang ketiga adalah MyCreative. Tapi kena ingat, dana ni sebenarnya bukan dana yang penuh, tetapi dana pelengkap. Mana perlu ada modal juga daripada pihak kita. Jadi saya menasihatkan kepada pembikin-pembikin muda, kalau nak buat filem, mungkin boleh jumpa dulu, dapatkan nasihat dulu daripada senior-senior yang pernah buat filem. Mungkin boleh jumpa Datuk Yusof Aslam. Saya sendiri pun selalu jumpa Datuk Yusof Aslam untuk berkongsi idea, dan dia pun banyak bagi panduan kepada saya bagaimana untuk buat. Sebab buat filem ni dia ada risiko dia. Memang kita hanya nampak collection yang juta-juta. Kalau kata ada 10 filem Melayu ditayangkan di Pawagam, hanya 2 saja yang mungkin mencecah juta-juta. Yang lainnya semua fail. Sebab tu saya perlu kalau boleh dapat jumpa dulu dengan senior-senior, dan kalau boleh buatlah filem yang bajet rendah dulu, dan mungkin dalam konsep berkongsi. Mungkin 2 orang ke 3 orang berkongsi modal untuk hasilkan, untuk dapat pengalaman. Dan kemudian bila dapat tahu macam mana nak bikin filem, macam mana nak memasarkan, mungkin supaya tu boleh pergi ke filem yang lebih besar. Sebab buat filem ni macam kita meniaga nasi lemak. Kalau nasi lemak tu tak sedap, orang tak beli, rugi kita. Ataupun mungkin nasi lemak tu kita tu sedap, tapi kita jual di kedai tersorok dan kita tak ada promosi, orang tak beli juga. Berbanding dengan, dia berbeza dengan drama TV. Drama TV ni kita dah ada profit kita. Kita dah boleh kira profit kita. Sebagai contohnya, RTM bayar RM1 juta. Kalau kita buat kos dia RM700,000, kita dah untung RM300,000. Tapi filem, kadang-kadang kita habis RM1 juta, kutipan dia RM230,000 je. Anda boleh cek kutipan di website FINAS macam mana. Jangan berani sangat buat filem. Tapi saya galakkan untuk buat filem, tapi jangan berani sangat. Apa impian Datuk yang belum tercapai? Impian saya ni sebenarnya saya nak bersara awal. Target saya adalah pada umur 55 tahun, saya nak bungkus. Saya nak bersara awal. Dan insya-Allah jika diizinkan Tuhan, saya sekarang ni umur 50. Saya masih ada 5 tahun lagi untuk saya mencapai impian saya tu. Umur persaraan. Dan selepas itu saya akan bersara sebenarnya. Mungkin kita berhijrah ke luar negara, mungkin insya-Allah saya pun ada
bisnes di Mekah dan Madinah. Jadi insya-Allah doakan saya akan menetap di sana lah. Okey. Ya, insya-Allah. Thank you Tanah Datuk. InsyaAllah semoga impian Datuk tercapai. Ini adalah podcast Pala Tahu bersama dengan saya Wan Syarul Amri, tamu istimewa kita kali ini yang sangat memberi inspirasi kepada kita semua yang telah berkongsi pengalaman sepanjang perjuangan atau perkhidmatan beliau dalam dunia, terutamanya tulisan buku, penerbitan TV, perfilman, dan insyaAllah dalam masa akan datang akan berhijrah ke luar negara, insyaAllah. Okey Datuk, pesanan terakhir, saya baca skrip Datuk sebab saya orang buat skrip ni saya tak baca langsung. Baik Datuk, sebelum kita habiskan sesi podcast ini, ada tak satu pesanan terakhir yang Datuk nak tinggalkan untuk semua pendengar kita? Post ending. Terima kasih. Okey, yang itu belum. Silakan Datuk. Pesanan terakhir saya sebenarnya saya bukan nak jadi ustaz. Tapi kita kena tahu apa tujuan kita hidup. Tujuan kita hidup adalah untuk beribadah dan semua nak masuk syurga. Itu adalah kejayaan hakiki ya. Saya hafal Al-Mulk. Alhamdulillah. Boleh kita try serang untuk antara tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ayat kedua ni adalah tujuan kita hidup. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita diciptakan untuk hidup dan mati ni hanya untuk diuji sejauh mana amalan kita di dunia. Tetapi Allah Maha Pengampun. Jadi pesanan saya untuk kehidupan ini, jangan lari daripada jalan agama. Apa sahaja yang kita buat. Memang filem, orang, saya kadang-kadang sedih dipandang serong oleh masyarakat luar. Ni orang filem, ni maksiat, ni berdosa. Sebenarnya itu satu tanggapan yang saya tak setuju lah. Itu hak mereka untuk menganggap kita seperti itu ya. Tetapi kenapa kita orang seni ni selalu dianggap sebagai orang yang lara, orang yang ahli neraka, sedangkan tugas berdakwah ni tugas semua. Tugas DJ radio, tugas pembikin filem, tugas alim ulama. Yang penting adalah tujuan kita. Sebab saya pernah pada tahun 2001 saya pernah berjumpa dengan Tuan Guru Nik Aziz, Tok Guru Nik Aziz di airport. Pada masa tu Tok Guru nak pergi umrah. Tapi masa tu saya dapat appointment dengan dia. Saya tanya Tok Guru, macam mana saya berhasrat nak buat filem pasal Islam. Dan apa pandangan Tok Guru tentang kami sebagai seorang producer. Sebenarnya dia menggalakkan kami untuk buat filem. Sebab saya ingat lagi kata dia kata, Yahudi ni lama dah buat filem untuk dakwah agama dia. Untuk dakwah pemikiran dia. Sampai sekarang beribu filem Yahudi buat. Tapi kita orang Islam masih lagi bersimpang siur di atas persoalan yang haram ke, halal ke, apa ke. Tapi bagi saya, yang penting niat kita Allah tahu. Dan kepada anak-anak seni semua, ini tugas kita. Kerana kita juga adalah da'i, kita juga adalah murabbi yang berdakwah untuk jalan kebaikan. Jalan kebaikan tu jalan Islam lah. Ya? Jadi jangan putus asa dan teruskan perjuangan kerana ini adalah kemahiran kita. Kemahiran kita dalam seni dan kita gunakan jalan seni itu untuk maju jaya dan takbir. Thank you, Datuk. Alright, terima kasih banyak Datuk Aris Abdul Rahman atas perkongsian yang penuh warna, panas, ada fun, ada inspirasi. Harap semua yang mendengar dapat sesuatu hari ini. Jangan lupa follow, share dan nantikan episod seterusnya podcast Pala Tahu. Jumpa lagi.